Senang sangat, mana yang tengah cuti SEM, cuti sekolah pun boleh buat. Tuan-tuan dan puan, hari ni kita nak buat butter mochi. Resepi ni dia buat tekstur dia soft chewy, tak mencekikkan di tekak. Serius sedap. Cara mudah saja, campurkan 220ml susu full cream, 70g gula halus, 90g butter, sebiji telur, sedikit garam dan juga esen vanila, kacau sebati. Lepas tu boleh masukkan 160g tepung pulut bersama 40g tepung ubi kayu. Kita nak kacaukan ke semua bahan ni sampai sebati. Lepas tu boleh tapiskan untuk buang ketulan tepung. Okey, next ambil acuan pembakar. Kita nak oleskan dengan butter. Make sure letak lebih. Butter ni yang akan tambah kerangupan butter mochi nanti masa masak. Kacaukan dulu adunan. Lepas tu boleh tuangkan dalam acuan pembakar. Jangan letak penuh sangat. Siap isi adunan. Bolehlah bakar pada suhu 180 darjah Celsius selama 40 minit atau sehingga masak. Ingatkan susah sangat. Senang je rupanya. Ibu ayah, maksu, paksu boleh take anak-anak, anak fruit masing-masing. Time cuti ni lah nak merasai tangan dia orang. Rangup di luar, lembut dan chewy di bahagian dalam. Senang je buat dia. Jangan lupa cuba tau. Bye-bye.